Hari ni kita main masak sungai pula dah. Kita masuk ikan sari pada botan, kita buat 2 lauk dah. Kita buat ikan goreng cili api dulu dah. Tabur sikit tepung jagung dalam minyak dah, supaya bila kita goreng ikan sardin tu hidup ngecik dah. Iris bawang merah dengan bawang putih dah. Lepas tu lada ni kita tumbuk dah. Ikan sardin ni boleh akak dulu dah. Tumis bawang merah dengan bawang putih sampai dia layu. Lepas tu boleh masuk cili api kita tumbuk tadi dah. Lepas tu boleh masuk gula garam macam biasa dan masuk sikit kuah ikan sardin tu dah. Last sekali boleh masuk ikan sardin kita goreng tadi, kacau sebati dan siap lah. Menu kedua ni kita tumbuk dulu lada, bawang putih, bawang merah sampai lumak dah. Lepas tu boleh tumis bahan hot kita tumbuk tadi sampai dia masuk dah. Masukkan sos tiram dan juga sos cili sikit dah. Lepas tu boleh masukkan sardin teriyaki botan ni dah. Almas gunakan 2 ting tau. Ikan tu buat peracur dah. Masukkan gula garam dan juga serbuk perasa dah. Lepas tu baru masuk ada telur lah. Kita pecah telur dalam sardin ni dah. Bagi telur ni masuk sekejap. Lepas tu siap lah. Masya Allah sedapnya. Jomlah kita makan si awak. Ada durian pula. Oh memang jadi molek Makan pula dengan sambal sardin telur dengan sardin goreng cili api ni. Memang jadi si awak weh. Sebab sardin daripada botan ni memang sedap doh si awak. Memang si awak kena terah tau. Makan tepi sungai lagi dengan budu, dengan petang, dengan ulai memang nyakut molek. Memang tu cukup sepinggir. Ya Allah sedapnya.